Hai semua, hari ini saya super excited nak bawa anda semua tour sebuah lagi luxury bungalow di belakang saya ni. Tapi kali ni tak seperti mana video-video saya yang lepas. Kita akan bawa anda semua tour di satu kawasan yang berbukit tapi stable yang dinamakan sebagai Hampton Kemensah. Okey, di belakang saya ni specs of the bungalow adalah land size dia 6077 kaki persegi. Build up ni adalah 6033 kaki persegi anggaran. Siap dengan 7 pelasan rooms, 7 bathroom, siap dengan solar system, aircon system, security and CCTV system, lift, pool dan pelbagai lagi special features mengenai bungalow ni. Akan tunjukkan bentar lagi. Tunggu apa lagi? Jom ikut saya. Kita mulakan tour kita ni di bahagian eksterior bungalow ni dulu. Dari segi design dia adalah modern minimalis. Kita boleh nampak dari segi banyak glass wall. Lepas tu pattern dia simple saja, minimal. So dari segi entrance dia, tuan-tuan boleh nampak okey, panjang lebar tanah lebih kurang 60 kali 100, 60 lebar. Panjang ke belakang lebih kurang 100 kaki. Dan dari segi pagar dia pun kita dah ada auto gate dan juga manual gate. Jadi memang setiap rumah dekat kawasan ni, tak kira lah ini adalah type A dan type B sekalipun, dia akan datang dengan sistem auto gate. Dan selain daripada tu, okey, dari segi parking luas posh dengan driveway ni lebih kurang 30 kali 33 kaki. Jadi simply kalau nak masuk 3 kereta tu memang tak ada masalah, simple saja. Dan mungkin depan ni juga anda boleh parking lagi 2 ke 3 lagi kenderaan, tak ada masalah. Okey, so di sebelah kiri saya ni, okey, kita ada lebih kurang buffer 15 kaki lagi. Yang mana kat sini mungkin anda nak buat letak gazebo ke, atau buat nak water features kat sini ke, atau tanahnya yang dibina bungalow ni ikut kontur tanah. Jadi dia slope lah, slope. Jadi kat sini mungkin tuan-tuan nak buat landscape dan sebagainya pun boleh. Okey, memang cantik lah. Alright. So flooring untuk porch ni datang daripada granite lah, granite material. Dan ini tangga menuju ke main entrance of the house, nanti kita akan cover. Okey, dari segi ceiling height, saya suka sangat bila tengok rumah ni kan. Grand sangat dia punya dari segi luar sekalipun, sebab ceiling height dia lebih kurang 15 kaki untuk porch ni. Memang grand lah. Okay, dia nampak daripada luar orang nampak gah sangat rumah ni. Dan dari segi column pun memang cantik. Okay, dah column memang cantik. Alright. Dan setiap rumah ni dia lengkap dengan CCTV system dan juga sensor system. Ni untuk extra safety dan security untuk rumah ni. Okay, so di sebelah kanan saya ni pula adalah lebih kurang setback dia 10 kaki. Jadi kat sini pun anda boleh buat pelbagai aktiviti. Mungkin nak cucuk tanah pun boleh, ataupun nak buat water features pun boleh, nak buat landscape pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi kalau ada sebarang cadangan, boleh komen kat bahagian bawah video ni. Okey, jom kita naik ke bahagian tepi. Kita akan melalui lebih kurang 13 anak tangga, siap dengan stainless steel hand railing, glass railing. Okey, so disebabkan rumah ni ada ikut kontur tanah, jadi ada satu lagi set anak tangga yang kita akan lalui. So sebelah kanan saya ni actually adalah living, dan terusnya kita ambil lagi few anak tangga. Ini dia bahagian dry yard, dah siap dengan water piping. Okey, so ini adalah pintu menuju ke bahagian wet kitchen. Ada maid's room dengan maid's toilet, maid's bathroom. Okey, di belakang ni nak tunjukkan anda semua satu kawasan backyard, big size garden. Okey, yang size dia lebih kurang 20-25 kaki lebar. Okey, panjang of course lah, ikan cucuk depan tadi tu lebih kurang 60 kaki. Jadi kalau ada sebarang idea apa nak buat kat belakang ni, mungkin nak tambah satu lagi pool, siap dengan wedding pool sekali ke, boleh kat sini. Okey, yang menariknya jangan risau. Okey, walaupun belakang ni ada satu bangunan, tetapi bilik-bilik tidur di belakang rumah ni tidak menghadap ke bahagian belakang. Jadi lebih privacy lah, dan juga security. Okey, kat sebelah kiri rumah ni ada lebih kurang lagi 15 kaki. Okey, yang mana ini kawasan ni boleh akses ke bahagian main entrance. Okey, so kat sini juga anda juga boleh buat pelbagai aktiviti dan sebagainya. Macam sebelah ni, ini adalah guest room yang mana anda boleh tour ataupun akses daripada guest room ni untuk keluar. Mungkin kalau ada orang tua ke apa ke kan, parents ke apa ke, nak ambil angin lebih ke, so boleh keluar daripada sini dan enjoy kawasan back garden ni. Cuba kita tengok bahagian dalam rumah, jom. Okey, untuk masuk ke main entrance rumah ni, kita akan melalui dua set anak tangga.
Setiap set ni lebih kurang 6 anak tangga saja. And then kita naik lagi satu step lagi anak tangga, sampailah kita ke bahagian grand foyer ni. Okay, kat sini dah siap dengan multipurpose rack kat sini, storage. Dah siap dengan ceiling height untuk foyer ni saja lebih kurang 23 kaki. Okay, dan kat sini mungkin anda boleh letak bench juga kat sini kan. Okay, kita akan sambut dengan swimming pool. Lebih kurang 10 kali 20 panjang lebar. Ni siap ada railing lah. Dan mungkin kat sini juga anda boleh letak cabana dan sebagainya kan. Okey, menariknya lagi, belah sana tu itu adalah bahagian dining yang anda boleh buka sliding door tu untuk akses ke kawasan ni. Begitu juga di kat sebelah side satu lagi dining ni pun anda boleh buka. Jadi kalau ada macam event sebagainya, so akan lagi meriah, lagi happening lagi di kawasan ni. Okey, kita akan melalui satu oversize solid wood main door ni. Okey, ketinggian dia lebih kurang 10 kaki, lebar lebih kurang 5 kaki. Siap dengan metal door handle ni, memang grand lah. Okey, so kita sampai ke bahagian living formal dulu, di mana ketinggian living ni, hall ni, dia adalah double ceiling, double volume ceiling, jadi lebih kurang 22 kaki lah tinggi dia. Okey, dia punya lebar panjang untuk hall ni pun pula lebih kurang 22 kali 22 kaki juga. Okey, kat sini kalau tuan-tuan nampak semuanya floor to ceiling menggunakan glass wall, tapi tuan-tuan yang risau dia tak statik lah, ada yang boleh buka. Okey, boleh buka, even tu kat ujung ni pun boleh buka. Okey, so boleh buka juga. Okey, jangan risau. Okey, kat sini mungkin tempat untuk anda bersama-sama keluarga, ataupun kalau nak jadikan dia sebagai formal living pun cantik juga, sebabnya dah ada siap dengan panel TV panel dan juga TV yang oversize, ada juga konsol dan sebagainya. Okey, dan siap juga dengan imported marble flooring, saiz lebih kurang 22 kali 2,5 kali 3 kaki. Okey, kat sini juga sebab sebenarnya bahagian pool kan, pun juga tuan-tuan boleh buka. Okey, tingkap ni untuk different kind of experience juga. Okey, di sebelah kiri saya ni adalah lift. Okey, setiap rumah kat kawasan ni, tak kisahlah type A ataupun type B, memang ada lift. Okey, sebabkan dia ada tingkat-tingkat, dan menariknya lift ni boleh muat ke 4 ke 5 orang dalam satu masa. Menariknya lift ni juga, benda yang paling bagus biasanya ada extra bateri. So lift ni akan membantu anda untuk naik ke tingkat ataupun turun ke tingkat yang seterusnya tanpa bergantung kepada electrical supply ataupun power supply yang sedia ada. Menarik kan? Okey, di sebelah kiri lift ni adalah satu store yang memang sangat besar, yang luas lah. Mungkin anda letak barang-barang peribadi sebagainya kat sini. Okey, di sebelah sana pula tu adalah kawasan dining. Okey, ini adalah muatlah lebih kurang 8 seaters, pun juga siap dengan imported marble slab. Sampai sini pun ada marble slab. Dan sama juga kawasan ni juga saya suka sangat, sebab tuan-tuan perempuan boleh buka sliding door ni kiri kanan, two way lah. Dia bukan one way, dia two way. Okey, so kalau kata nak different vibe, nak dengar deruan air, okey, sambil-sambil makan semua keluarga, boleh buka dia punya sliding door ni. Okey, kita akan melalui berkurang 7 anak tangga ni, disebabkan kontur rumah ni adalah mengikut kontur tanah. Okey, jadi sama juga kita akan sampai ke bahagian dry kitchen. Di sebelah kanan tadi adalah dining, ini adalah dry kitchen yang agak selesa. Boleh muatkan island table kat sini. Okey, so kat sini mungkin anda boleh chill-chill ataupun jadikan dia sebagai breakfast area. Sambil juga boleh buka tingkap ni semua untuk enjoy outdoor punya view. Okey, boleh letak kitchen cabinet kat sini, dengan sink kat sini. Okay, ada slot untuk fridge, okay, dan sebagainya. Di sebalik dry kitchen ni kita ada satu bathroom. Okay, bathroom ni untuk siapa? Bathroom ni adalah untuk guest room. Okay, tapi bathroom ni saya cerita sikit, dia ada 2 tone of color, semuanya adalah imported marble, floor to ceiling, sama juga sampai ke flooring. Okay, dan dia ada 2 tone color, ada different vibe lah kat bahagian toilet ni. Okay, dan kita tengok bahagian guest room. Guest room ni pun sangat spacious. Okay, boleh muatkan queen maupun king size bed kat sini. Walaupun dah ada wardrobe kat sini pun sama juga. Mungkin lah bayangkan mungkin tuan-tuan punya parents ke duduk sini ke kan. So mungkin dia nak ada rasa different kind of experience ke, nak rasa udara masuk ke, udara natural masuk kan. Jangan risau, boleh buka juga. Okay,
boleh buka juga slide ni. Okey. Sama juga two way. Boleh buka kiri ke kanan. Jadi orang kata apa, tak stuck lah. Okey, boleh enjoy bahagian kiri rumah ni ke backyard. Kalau kita nak, tuan-tuan nak buat garden kat sini ke, parent nak buat cuk tanam kat sini pun okey, memang kenalah dengan kedudukan bilik ni yang sangat strategik. Okey, sebelum tu sebelah guest room, guest toilet, kita akan jumpa dengan satu wet kitchen yang saiz ni lebih kurang 11 kali 13 kaki. So, tengok dari segi tile pun ada different, dia panggil selected tiles lah. Okey, dan jangan risau, walaupun sini memang kawasan spacious, nak buat cooking ataupun nak buat breakfast area sini boleh juga. Okey, dan kalau katalah tuan-tuan ada buat heavy cooking, boleh buka ni. Okey, kalau nak masak-masak bersama keluarga, family, orang kampung sebagainya, boleh buka ni untuk keluarkan semua bau-bau asap dan sebagainya. Dan di sebelah sini pula ada kawasan laundry, okey, yang membawa kita ke bahagian maid's room. Okey, maid's room pun sebaiknya single bed lah dan juga maid's room pun ada maid's toilet. Okey, memang eksklusif, tengok tile dia, floor to ceiling tiles. Okey, dah siap. Right, jom kita tengok ke bahagian seterusnya. Ini adalah pintu tadi menuju ke bahagian dry area. Okey, dry yard lah. Dry yard tadi membawa terus balik ke backyard belah kanan. Sebelah kiri saya adalah ke kawasan depan balik entrance rumah ni. Okey, dari wet kitchen tadi kita akan melalui berkurang 7 anak tangga lagi, campur dengan lagi 5 anak tangga untuk ke bahagian tingkat seterusnya ni. Ini saya suka sangat vibe kat sini. Sebab apa? Ada walkway kat sini yang mana tuan-tuan boleh nampak living hall dengan jelas daripada ketinggian lebih dari 10 kaki ni. Okey, ceiling height tu dia saja untuk living ni pun dah 22 kaki kan. So kat sini tuan-tuan mungkin kalau ada tamu datang ke, boleh tunggu sekejap. Okey, boleh say hi dulu, sekejap tunggu kejap. Okey, sebelah kiri saya ni ada lift. Dan sini menarik lagi adalah kawasan untuk family area. Okey, family area yang mungkin nak tuan-tuan perempuan kalau kata macam instead of duduk kat kawasan formal living tu, mungkin boleh juga bersama keluarga kat bahagian sini supaya ada kegiatan atau aktiviti yang informal, mungkin tengok TV, tengok bola ke dan sebagainya. Sebab sini memang ada kawasan sesuai untuk letak TV panel, TV dengan TV konsol dan sebagainya. Sama juga, okey, boleh juga buka tingkap di kawasan ni. Saya nak bagi tahu special features juga pasal rumah ni. Mesti tertanya kan, kenapa dah banyak sangat glass wall, floor to ceiling, nanti kan tak panas ke kan? Tapi jangan risau, sebabnya rumah ni dia menggunakan low E glass. Okey, special yang mana untuk mengurangkan sebahagian daripada haba yang masuk. Jadi tuan-tuan perempuan tak ada rasa panas. Okey, sebab sebahagiannya panas tu tak masuk. Kita satu lagi juga, sambil tu kita boleh enjoy natural light pass through rumah ni. Sekali lagi tingkat 2. Okey, kat sini apa yang ada 2 bilik tidur yang super spacious. Okey, yang mana belah kanan kita tengok dulu. Okey, bilik ini memang generous sekali. Luas dia di mana boleh muat queen atau king size bed. Bayangkan tengok kat sini queen pun boleh letak lagi meja study dan sebagainya. Okey, sini boleh letak TV sebab dah ada TV panel. Okey, dan selain daripada tu, belakang ni ada apa? Belakang ni boleh letak lagi slot untuk wardrobe. Okey, dan juga menariknya lagi kat bahagian bathroom ni. Bathroom ni mesti tuan-tuan tanya, ini bathroom pun dah ada his and her sink. Kenapa Okey, so dia punya purpose dia ialah jikalah tuan-tuan perempuan ada anak-anak yang dah pun berkahwin, jadi tak perlulah nak cadangkan dia orang duduk kat luar sebagainya. Dekat rumah ni pun dah memang selesa sekali, siap dengan sink, his and hers lagi. Okey, memang convenient. Okey, dan begitu saja tuan-tuan tengok tiles dia pun berbeza, two tone color. Dan kat sini agak licin sikit, dan kat sini berbanding dia agak kasar. Okey, so ni untuk safety jugalah. Alright, jom kita pergi ke bilik sebelah pula. Jom. Okey, bilik sebelah ni kecil sikit tetapi masih lagi selesa. Tuan-tuan masih lagi boleh letak queen size bed, king pun boleh masuk. Okey, boleh letak TV kat sini sebab ada TV panel sebagainya.
wardrobe kat kawasan ni, boleh buat full height. Lagi dressing table kat sini, dressing area. Dan juga sini ada satu lagi bathroom, of course single lah, single sink. Berbanding yang tadi kan ada double sink kan. Sama juga dengan dia punya two tone color dia punya wall dan juga flooring, dan juga ada dua different dia punya lantai, satu yang agak kasar, satu yang agak licin. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian tingkat seterusnya. Okey, untuk ke tingkat paling atas kali ni sama juga tadi, step di tingkat 2 tadi 7 anak tangga, and then stop sekejap, ada lagi 5 anak tangga, and then kita akan sampai ke bahagian walkway ni. Dan sebelah kiri kita ada lift. Okey, di sebelah kanan ni adalah master bedroom. Sekejap lagi saya akan cover. Okey, kita pergi ke bahagian bilik yang seterusnya dulu. Okey, yang mana bilik kat sini ada dua, kanan dan kiri. Sama juga saiz dia seperti mana bilik di tingkat 2 tadi. Satu bilik yang agak besar untuk anak-anak dan sebagainya. Sama juga bilik yang besar ni, saiz dia sama juga dengan bilik yang kat bawah. Bilik pun sama juga. Okey, muat king ataupun queen size bed. Juga sama saja dengan bilik di tingkat 2 tadi. Okey, kita tengok bilik master. Okay, sebelum kita ke bilik master, ada satu bilik yang saya nak tunjukkan tuan puan. Bilik AV room ataupun study room, ataupun juga boleh tuan-tuan puan jadikan ini sebagai office room. Okey, mungkin bayangkan tuan-tuan puan mungkin dah balik kerja ke rumah, tapi ada kerja-kerja yang masih tak settle contohnya. So mungkin tuan-tuan puan boleh jadikan bilik ni untuk orang kata apa, buat kerja-kerja tambahan lah. Okey, so tanpa gangguan di bilik master. So boleh orang kata apa, relax, tenang kat sini. Mungkin juga nak buat bilik bacaan kat sini, mini library dan sebagainya. Pun agak special juga kawasan ni. Dan menariknya juga boleh juga buka lagi dia punya tingkap, so tak cram lah, tak cram kawasan ni. Even though kawasan area ni pun boleh juga boleh buka. Okay, tingkap dia. So inilah facing balcony dan juga facing ke bahagian depan rumah ni. Okay, alright, kita tengok bilik master. Okay, welcome ke grand master bedroom. Kenapa dia dinamakan sebagai grand master bedroom? Kerana saiz dia lebih kurang 18 kali 30 kaki. Okay, dan ketinggian ceiling dia lebih kurang 15 kaki. Okay, di sebelah kanan saya ni adalah master bathroom dekat dengan sink his and hers dengan different tone of color dari segi marble, flooring, dan juga ada bathtub, jacuzzi. Tengok dari segi space dia memang sangat luas. Okay, di sebelah kiri saya ni anda boleh letak wardrobe. Nak buat full height pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kita sampai ke bahagian bilik tidur, tempat tidur, di mana of course boleh muatlah king size bed tu, tak ada masalah. Okey, dan boleh letak headboard kat sini, dan di sebelah kanan boleh letak TV panel. Mungkin nak buat small study table, orang apa, unofficial punya study table. Dan boleh juga letak CCTV kat sini untuk monitor sebarang security lah. Dan menarik lagi, rumah ni kalau kita tengok kan, wah, ceiling height dia sampai 15 kaki. Dan macam mana dari segi nak maintain, nak buka tutup, dia main langsir kan, mestilah orang itu kalau secara manual agak susah. Dan lengkap dengan motorized curtain. So just pakai remote control saja boleh buka curtain ni. Dan menariknya lagi, okay, wall ni bukan statik. Jadi tuan-tuan dan puan kalau nak different vibe, nak masuk udara segar, boleh buka je. Boleh buka je. Okey, dia ada double door, boleh buka slide ni. Jadi untuk dapatkan different kind of experience lah. Okey, dan situ juga, kat sini juga boleh juga tingkap di hujung ni boleh juga buka. Okey, so kita tengok ke bahagian balcony dia. Okey, selamat datang ke master balcony. Dinamakan sebagai master balcony kerana hanya boleh diakses daripada master bedroom sahaja. Okey, kat sini mungkin anda nak bersantai-santai, nak dapatkan idea ke, mungkin nak buat minum petang kat kawasan ni pun boleh, sebab dia menghadap bahagian depan. Dan menariknya lagi sebab kita ni, level ni kita dah lebih tinggi berbanding dengan rumah di depannya. Okey, iaitu type B lah. Okey, sebelum penutup, ingin saya share info penting dengan tuan-tuan dan puan-puan. Of course, dari segi harga. Okey, harga untuk type A dan type B untuk banglo Hampton Kemensan ni bermula dari 3.627 million to 5 million. Okey, so terima kasih sungguh-sungguh kerana sudi menonton video saya ni sampai habis. Dan dengan itu jangan lupa like, komen dan share, dan juga subscribe video ni. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang loceng. Dengan itu, jumpa anda di next episode.